Doa ya, insyaAllah dipermudahkan. Alright. Okay, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, kongsikan apa yang Puan ingin kongsikan. Puan nak cerita atau terus kepada emosi? Okey. Saya terus kepada emosi lah. Boleh. Puan bersedia untuk bercerita emosi tersebut atau Puan tahu saja apa emosi 1, 2, 3? Bersedia mau kongsi di sini atau saya kongsi saja. Kongsi saja. Okey. Emosi saya pada hari ini ialah saya marah. Marah. Okey. Baik. Okey. Bila marah, kita tanya lagi. Selain daripada marah, ada lagi? Maksudnya kita tanya. Ada? Sedih, kecewa. Sedih, kecewa. Okey, marah, sedih, kecewa. Ada lagi? Itu saja. Okey. Baik, dekat sini. Di antara 3 itu, mana yang paling utama? Sedih. Sedih. Okey. Jadi dekat sini jawapannya adalah sedih. Okey. Tuan tolong type. Sekejap. Ada OT. Sekejap ya. Antara benda tu, sekejap ya. Okey. Tuan terus je type. Lepas saya letak kerja, tuan type kan. Sedih. Alright. Terima kasih. Orang IT ni. Okey. Baik. Okey. Lepaskan tuan. Sekarang ni, boleh saya tahu tuan? Puan. Emosi tu, emosi sedih tu, ada di mana di bahagian tubuh badan puan? Dada. Itu namanya apa? Dada. Dada. Okey. Jadi, alright. Selain daripada dada? Kepala. Apa dia? Kepala. Okey. Terus kepala, tuan. Nombor 2. Alright. Okey. Dada, kepala, ada lagi? Itu je. Okey. Antara dada dan kepala, asal ada pilihan je, mesti tanya mana yang paling utama. Okey. Antara dada dan kepala, mana yang paling utama? Dada. Dada. Okey. Tulis dada. Okey. Sekarang, tunjuk satu jari. Dada tu yang di bahagian mana? Satu jari. Dada yang mana yang emosi tu ada? Sedih tu ada? Satu jari je? Situ. Alright. Good. Very good. Sekarang kita masuk ke dalam yang dipanggil sebagai skala. Boleh saya tahu puan, berapa skala emosi sedih tersebut? 0 hingga 10. 8. Okey, merahkan 8 tuan. Alhamdulillah ada orang IT ni. Okey. Alright. Okey. Tuan, puan. Sekarang ni kita masuk dekat metafora. Tengok ya, cara metafora. Metafora ni, tuan-tuan catat dekat situ, kita menjasadkan emosi tersebut. Kita menjasadkan emosi tersebut. Okey, puan, emosi tu kan hanya dapat dirasa. Kita boleh pakai sedih lah. Sedih tu hanya dapat dirasakan. Namun jika ia difizikalkan, ia seperti objek apa puan? Yang sedang buat dekat dada puan? Pisau. Oh, pisau. Okey, tulis. Pisau. Okey. Baik. Apa yang pisau itu buat? Kalau objek ni, kalau dia dah sebut pisau, tengok 5.2. Kalau dia dah sebut pisau, kita pun terus kata, apa yang pisau itu buat atas dada puan? Tukar je lokasi utama tu dah jadi dada lah. Sebab dah tahu kan. Apa yang pisau tu buat dekat dada puan? Dia menyucuk-nyucuk. Menyucuk-nyucuk. Okey, type tuan. Okey, menyucuk-nyucuk. Alright. Okey, jadi apa yang puan mahukan, ni puan, ini paling penting ni tuan, dekat nombor 6.1. Apa yang puan mahukan dari pisau itu sekarang? Dia patah dan hilang. Okey, kalau dia sebut patah, okey tuan tulis, patah dan hilang. Asal ada 2 pilihan, mesti dia suruh pilih yang utama. Ingat baik-baik. Apa-apa saja pilihan, tuan-tuan mesti buat macam tu. Sebab kalau kita jumpa kes yang real, kadang-kadang sampai 5, 6, 7. Dia sebut laju je. Sebab dia geram kan. Macam tu. Jadi, kalau kita tak teringat pun, okey, antara banyak-banyak tu mana yang paling utama. Macam tu je.
Tak payah susah-susah. Boleh, ha? Okey. Ah, antara patah dan hilang, mana yang paling utama? Patah. Patah. Okey, tuan. Merahkan patah itu. Okey, good. Very good. Okey, terima kasih tuan. Okey, sekarang ni tuan, kalaulah pisau itu patah, okey. Kalaulah pisau itu patah, apa terjadi kepada puan? Nggak rasa sakit lagi. Okey, ada ndak rasa. Ada perkataan apa? Tidak. So, positive words-nya apa? Lega. Lega. Okey. Kita boleh tanya lagi. Selain lega? Hilang rasa sakit. Okey, puan tulis. Tuan tulis. Rasa Lega. tenang. Apa? Tenang. Lega. Tenang. Hilang rasa sakit. Okey, bila ada pilihan apa kena buat? Mana yang paling utama puan? Tenang. Tenang. Alhamdulillah. Merahkan tenang tu tuan. Masya Allah. Okey, senang ke senang? Okey, baik. Sekarang kita boleh mulakan untuk buat rawatan ni puan. Macam biasa kita akan educate. Macam klien kita akan educate. Dia ada dua kaedah lah puan. Satu tepuk, satu adalah giling. Puan lebih prefer yang mana? Ini kalau kita cerita panjang lah. Tuan-tuan semua dah tahu kan? Okey, sekarang ni kita akan buat apa puan? Memory clapping Alright. Okey. Kita pun pergi dekat sini. Ni memory clapping. Tengok ya. Nanti saya akan tanya dekat sini. Nanti saya akan letak cursor tersebut. Okey, boleh kita mulakan sekarang puan? Okey, sekarang ni puan tepuk. Mulakan tepuk. Kalau penat, sekarang ni kalau penat boleh tukar tangan kiri pergi dekat kanan. Alright. Okey, kita mulakan. Okey. Cuba pasang timer puan. Tuan, berapa minit? Okey, untuk rawatan ini. Okey Sekarang ni, kita mulakan sekarang. Okey, fokus tepuk sekarang tuan. Kuat sikit. Puan okey untuk kuat lagi? Ke dah selesa macam ni? Okey. Kaki rata atas muka puan. Kalau boleh jangan bersilang. Kaki rata atas muka bumi. Okey, mulakan puan. Okey, puan nak pejam mata boleh, nak buka mata pun boleh. Okey. Fokus kepada pisau tersebut. Lihat apa yang puan lihat, tulis ni. Dengar apa yang puan dengar, rasakan apa yang puan rasakan. Itu zikir yang paling mudah. Okey. Lihat apa yang anda lihat, dengar apa yang anda dengar, rasakan apa yang anda rasakan. Okey. Apa terjadi? Tengok soalan dia. Tengok ni dekat sini. Kita tanya apa terjadi kepada pisau itu setakat ini. Kalau dia confused kita tanya macam perubahan-perubahan kecil kepada pisau tersebut. Boleh jawab puan? Masih nampak lagi pisau. Boleh nampak pisau tu. Tapi ada perubahan kecil tak? Macam kabur kah? Jauh kah? Macam tu. Apa terjadi kepada pisau tu setakat ni? Laju lagi sikit puan. Makin kabur. Makin kabur. Tadi 8, berapa skalanya sekarang turun? 4. 4. Okey. Pergi dekat sini tuan. Tulis kabur. Teruskan. Saya minta mereka melukis. Tuan menulis. Okey, kabur. Okey. Fokus kepada pisau itu. Apa zikir dia? Lihat apa yang anda. Lagi? Good. Very good. Okey, fokus kepada pisau itu. Okey. Baik. Apa terjadi kepada pisau tu setakat ni puan? Makin hilang. Makin hilang. Berapa skalanya sekarang? 3. Sini type tuan. Makin hilang. Terus. Okey. Okey, fokus kepada pisau tersebut. Okey, lihat apa yang puan lihat. Dengar apa yang puan dengar. Rasakan apa yang puan rasakan. Laju sikit kuatkan sikit puan. Okey. Apa terjadi kepada pisau itu setakat ini puan? Makin hilang.
makin hilang. Berapa skalanya sekarang? 1. 1. Dekat 1 tu tuan. Tulis makin hilang. Okey, fokus lagi kepada pisau tersebut. Lihat apa yang puan lihat. Fokus kepada pisau yang semakin hilang. Boleh ulang apa yang dia sebut tu. Okey, boleh ulang perkataan yang dia sebut ni. Itu lebih baik. Okey, fokus kepada pisau yang semakin menghilang. Baik. Apa terjadi kepada pisau itu setakat ini? Hilang. Hilang. Berapa skalanya sekarang? 0. Stop. Okey. Letak tangan, tulis. Hilang. Stop. Okey, macam biasa, kita akan tanya. Bagaimana keadaan diri puan sekarang atau how do you feel now? Okey, kita tanya. Berapa minit? 3 minit 15-an. Power ke power? Power ya. Dah boleh buka klinik kan? Mau buka di mana? Sipitang? Beaufort? Saya pun tak tahu kat mana. Mudah-mudahan tempat. Okey. How do you feel now, puan? Sangat-sangat tenang dan lega. Dengar baik-baik, tuan. Sangat-sangat tenang. Tulis, tuan. Sangat-sangat tenang dan lega. Tepuklah, kawan. Alhamdulillah. Stop.